Hari ni kita ada sebiji Mercedes W212. Ni adalah model Bluetooth hybrid. Macam kau tengok kat meter dia. Jom, kereta ni datang kat kita dengan masalah ni. Pak, dia punya ni adalah drive mode lah. Drive mode dia blinking. Okay, tengok ni. Ni adalah drive mode. Okay, dia ada ES, Economy, Sport dengan manual mode lah. Bila kita guna ES ataupun M, okay, dia punya drive mode ni blinking lah. Dan dia datang dengan masalah. Kita masuk gear kereta mati. Ni datang kat kita dengan isu bila masuk gear starting nak jalan tu. Okay, dia jadring. Starting nak jalan jadring. Macam kita pernah cerita sebelum lah. Kalau selalunya macam ni dia adalah sistem clutch. Tapi dia akan cerita kereta ni dia kemungkinan besar dia ada buat isu yang major repair berkaitan gearbox. Lepas dia dah buat major repair tu jadi macam ni lah. Dia jadi masalah jadring lah. Bila kita dah scan focus dia, macam kau tengok ni lah, dia ada masalah dengan teach-in transmission position dia incomplete. Ni adalah pentera proses-proses diagnose lah. Okay, jom kita tengok. Settle lah. Kita try buat dulu. Focus dia tadi mengatakan dia punya teach-in value dia tak jalan lah. Bila kita tengok bacaan kat live data pun, okay, nampak? Bacaan live data dia tunjuk sepatutnya dia dah top ni lah. Maksud dia dah buat learning. Tapi merah. Pak, dia tak learning. Okay, ni cerita dia kena buat learning je lah. Jom kita try learning dulu. Dan mari kita lihat siapa yang kena. Ni kita nak buat adaptation untuk kelas je lah. Adaptation pressure, engagement point, class engagement point. Continue, start procedure. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam biasa dia suruh start. Dia suruh start the engine. Dan then kita let's go. Letak kita on aircon, flat surface, service brake, engage D. Nampak gaya macam sedikit berjaya kita. Sekarang ni kita berada di gear N dan kita masuk D. Cuma dia kasar sedikit lah, kena adjust lagi. Okay, tapi dia punya masuk D dah. Dia dah smooth sikit lah. Alright. Tak ada apa nak melompat-lompat tadi. Okay, reverse pun dah smooth. So depan pun dah smooth. Okay, sekejap kita fine tune sikit lagi dia punya adjustment. Kita close F1. And so D. Nampak smooth. Yeah boy. Yeah boy. Pak geng, nampak kita orang kalau dapat selesaikan masalah kereta orang seronok. So dia punya masalah tadi masalah dia macam ni, masuk je D, kereta dia macam nak melompat terbang kan. Sekarang ni masuk D. Okay, dia punya ni lah, grip dia. Tu kita boleh adjust lagi lah, bagi cun lagi. Okay, yang tu nampak tu. Kau rasa tu kan, itu kena fine tune lagi lah. Tapi senang cerita, isu dia tadi yang berkelip-kelip tu dah selesai. Dan masuk gear pun dia dah tak mati-mati lah. Alright gang, selesai satu masalah. Macam kau tengok ni adalah proses troubleshooting untuk masalah lah. Alright, kepada korang pengguna Mercedes yang ada masalah berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, nak check dulu kereta korang, nak servis minyak hitam ke, minyak gearbox ke, nak buat major repair ke, boleh roger kita orang lah. Trustmatic Auto Benz, kita berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis gang. Kita tutup hari Jumaat sahaja. Apa-apa roger. Gerak lu, apa-apa roger. Selesai.